Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah yang dihormati serta rakan-rakan seperjuangan yang saya kasihi. Hari ini, saya ingin membawa kita semua kepada satu topik yang amat penting, iaitu perkembangan pengurusan kurikulum sejarah sekolah rendah dan ciri-ciri guru sejarah yang berkesan dengan mengaitkannya kepada elemen 6C, 3E dan 3R dalam kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna ataupun KPPB. Hadirin sekalian, sejarah bukan sekadar mata pelajaran yang menceritakan tarikh, peristiwa silam ataupun kejadian masa lampau, tetapi ianya adalah cerita tentang kita, tentang identiti, perjuangan dan nilai sebuah bangsa. Tanpa sejarah, kita ibarat pohon yang hilang akar, tidak tahu dari mana datangnya kekuatan dan jati diri kita. Justeru, pengajaran sejarah di sekolah rendah amatlah penting kerana di sinilah akar kesedaran sejarah mula disemai. Di sinilah murid mula memahami bahawa setiap tokoh, setiap perjuangan dan setiap peristiwa silam membentuk siapa mereka hari ini. Dari segi pengurusan kurikulum, kita dapat melihat banyak perubahan yang berlaku. Sebelum tahun 2014, sejarah hanya diajar secara asas dalam pendidikan CV. Namun, bermula dengan pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah iaitu disebut sebagai KSSR, sejarah kini telah diberi kedudukan yang tersendiri sebagai mata pelajaran wajib untuk murid tahun 4 hingga tahun 6. Langkah ini bukannya langkah kecil, ianya satu perubahan besar dalam sistem pendidikan kita. Mengapa? Kerana KSSR memperkenalkan pendekatan yang baharu yang menekankan yang pertama, pembelajaran berasaskan tema dan kronologi. Yang kedua, penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT. Dan yang ketiga, pentaksiran berasaskan projek dan refleksi yang bukan sekadar hafalan. Sebagai contoh, murid bukan lagi hanya menghafal tarikh kemerdekaan, tetapi mereka diminta untuk menilai apakah makna kemerdekaan bagi mereka dan bagaimanakah perjuangan tokoh-tokoh terdahulu boleh dijadikan inspirasi hari ini. Itulah yang dinamakan pembelajaran bermakna, apabila ilmu itu bukan sekadar hanya di kepala tetapi sampai ke hati. Hadirin sekalian, perubahan kurikulum hari ini tidak akan berjaya tanpa satu unsur penting, iaitu guru sejarah yang berkesan. Guru sejarah bukan sekadar penyampai fakta. Guru sejarah bukan ialah penceritaan bangsa. Guru sejarah ialah pencerita bangsa, penyemai nilai patriotisme dan pemimpin minda generasi muda. Mari kita lihat beberapa ciri guru sejarah yang benar-benar berkesan. Yang pertama, mereka berpengetahuan luas. Guru perlu memahami bukan sahaja apa yang berlaku, tetapi ianya berlaku dan apa kesannya terhadap kehidupan kini. Yang kedua, guru sejarah yang berkesan ialah seorang yang reflektif dan kritikal. Mereka tidak hanya mengajar semata-mata untuk menyiapkan silibus, tetapi mereka menilai setiap kali adakah murid-murid ini benar-benar memahami, adakah murid-murid saya benar-benar memahami. Yang ketiga, mereka kreatif dan inovatif. Bayangkan jika guru-guru menggunakan argumented reality untuk membawa murid-murid ini berjalan ke Melaka pada abad yang ke-15, melihat kapal Portugis berlabuh di pelabuhan. Ianya mungkin pengalaman yang sukar dilupakan. Dan yang keempat, mereka ini mempunyai berempati dan beretika. Guru perlu memahami
pelbagai latar belakang murid serta menyampaikan sejarah dengan adil dan inklusif. Kita tidak mahu melihat sejarah ini dilihat dari satu sisi semata-mata. Dan akhirnya, guru yang berkesan mestilah berkomunikasi dengan bersemangat. Nada gaya, adanya gaya, nada, ekspresi yang memainkan peranan yang besar dalam menjadikan sejarah hidup di dalam bilik darjah. Kini, mari kita kaitkan dengan KPPB, iaitu Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna. Kerangka ini berasaskan 3 konsep utama, iaitu 6C, 3E dan 3R. Kita pergi pula terdahulu kepada 6C, iaitu yang pertama, karakter. Melalui sejarah, murid membina nilai moral dan jati diri. Mereka belajar erti berani, setia dan berdisiplin daripada tokoh yang terdahulu. Yang kedua ialah citizenship, di mana sejarah menanamkan semangat kewarganegaraan dan cinta akan negara. Dan yang ketiga ialah communication ataupun aktiviti seperti pembentangan sejarah membantu murid melatih kemahiran bertutur dan keyakinan diri. Dan yang keempat, collaborations, iaitu projek sejarah komuniti mengajar murid bekerjasama dan menghormati pendapat orang lain. Dan yang kelima ialah critical thinking, di mana murid belajar menilai sumber sejarah, iaitu dapat membezakan di mana antara fakta dan juga tafsiran. Dan yang terakhir 6C, iaitu creativity, di mana mereka bukan sahaja menghafal ataupun membaca, mereka juga menghasilkan video sejarah seperti peta masa ataupun lakonan semula peristiwa sejarah. Seterusnya ialah 3E. E yang pertama ialah engagement, di mana pembelajaran sejarah mestilah menyeronokkan dan interaktif. Murid ini tidak hanya mendengar tetapi mereka mengalami sejarah. Yang kedua ialah empowerment, di mana murid ini diberikan kuasa membuat keputusan dalam pembelajaran. Misalnya, mereka boleh memilih topik kajian sejarah tempatan mereka sendiri. Dan E yang terakhir ialah experimental learning, di mana guru-guru melakukan aktiviti lawatan ke muzium dan melakukan temu bual warga emas atau simulasi peristiwa sejarah. Semua ini memberikan pengalaman sebenar yang kekal dalam ingatan. 3R pula ialah R yang pertama, relevant. Kandungan sejarah dikaitkan dengan isu semasa. Contohnya, perjuangan kemerdekaan dibandingkan dengan cabaran masa kini. Yang kedua, regard, di mana murid digalakkan berfikir secara mendalam dan menganalisis pelbagai sumber. Dan R yang ketiga ialah relationship, di mana adanya hubungan positif antara guru dan murid, di mana ianya menjadikan pembelajaran sejarah lebih menyeronokkan dan bermakna. Hadirin yang dihormati, apabila kita mengurus kurikulum dengan baik dan melahirkan guru yang berkesan, kita bukan hanya mengajar sejarah, tetapi kita mendidik manusia. Guru kini bukan lagi pemberi ilmu, tetapi pemudah cara yang membantu murid membina pemahaman mereka sendiri. Sementara itu, murid pula bukan sekadar pendengar pasif, tetapi penyelidik kecil yang meneliti, menilai dan menghargai sejarah bangsa. Inilah roh sebenar pembelajaran bermakna dalam KPPB. Sejarah bukan lagi hanya tentang apa yang telah berlaku, tetapi tentang bagaimana kita belajar daripada masa lalu.
Untuk membina masa depan yang lebih baik, kita hendaklah mempelajari ataupun mengenang peristiwa-peristiwa yang telah berlaku dan mengelakkannya untuk berlaku pada masa hadapan. Sebagai kesimpulan, perkembangan pengurusan kurikulum sejarah di sekolah rendah telah banyak memberi pembaharuan daripada hafalan, fakta kepada pembelajaran yang bermakna. Daripada guru sebagai penyampai kepada guru sebagai pembimbing. Daripada murid yang menghafal kepada murid yang memahami. Melalui integrasi 6C, 3E dan 3R, sejarah bukan lagi kisah masa lalu tetapi cerminan masa depan. Akhir kata, marilah kita sebagai pendidik berusaha menjadi guru yang bukan sahaja mengajar tetapi menghidupkan sejarah, menyemai semangat prototip dan membentuk generasi yang tahu menghargai akar bangsanya. Kerana bangsa yang mengenal sejarahnya adalah bangsa yang tidak akan hilang arah. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.